Koperasi Bandaraya Maju Berhad KBMB sudah bertapak lama di Malaysia dalam memberi perkhidmatan kepada komuniti. Sejak penubuhannya pada 2011, KBMB berkembang menjadi sebuah koperasi yang berdaya saing dan menawarkan pelbagai perkhidmatan dan produk kepada lebih daripada 80,000 anggota dan penyokongnya. Dengan lebih 50 affiliate di bawah naungan KBMB yang berperanan sebagai tulang belakang, ia juga melambangkan KBMB berkembang dengan semangat koperasi yang hidup demi komuniti. Jadi hari ini My Campus Radio bersama dengan Pengarah Eksekutif Koperasi Bandaraya Maju Berhad sendiri, iaitu Yang Berbahagia Datuk Yapri Kamaruzaman bin Kushairi, untuk berbincang lebih lagi bagaimana KBMB memperluaskan sayap dan menyokong program-program serti dan pameran bersama 2050 edisi keempat anjuran My Campus Radio yang dijangka pada Ogos 2025 nanti. Bagaimana bermuda dan apa nilainya kepada KBMB dan anak-anak muda. Dan mungkin sebelum bertanya lanjut, mungkin Datuk nak katakan sesuatu sebagai untuk kata. Silakan Datuk. Terima kasih My Campus Radio. I'm honored to have you guys to come and see me and having to be in this program ni lah. Jadi sepatutnya nak ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Datuk bersama dengan My Campus Radio hari ini. Dan tanpa berlengah masa lagi, jumpa soalan pertama buat Datuk. Sebelum menelajui KBMB, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit latar belakang perjalanan kerjaya dan pengalaman Datuk yang membawa ke peranan Datuk sekarang. Sebelum menuju KBMB, saya memang bertugas di Dewan dan Raya Fond Lumpur lebih daripada 35 tahun sebagai internal auditors, accounting, jatuh harga ni, holding Masters in Business Administration dari Institute of Southeast in Australia. Saya juga adalah chairman kepada Koperasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengalaman tu penting lah. Daripada situlah datangnya tanggungjawab sebagai pemimpin. Itu sedikit pengalaman saya lah. That is yang membawa kepada terwujudnya Koperasi Bandaraya Maju. Ini asasnya Brand dari Koperasi Malaysia menjemput saya untuk menguruskan koperasi ini pada tahun 2016. So that's why when we build the brand as Koperasi Bandaraya Maju Berhad. KBMB mempunyai lebih daripada 80,000 ahli. Dan ini sesuatu yang agak mengalumkan bagi sesebuah koperasi. Dan saya nak tanya dengan Datuk, bagaimana hubungan antara ahli dan koperasi ini menjadi satu ikatan yang saling menguntungkan atau membantu kedua-dua belah pihak? Ahli kita ni sebenarnya isu kekuatan. Perniagaan bukan mudah. Koperasi Bandaraya Maju Berhad lihat ini bagaimana kita memberi sumbangan balik. Jadi bisa tahu di Kuala Lumpur orang memang masak apa. Tapi dalam 5,000 10 dia pakai cek. Nak kisah apa dia potong gaji. Dari jumlah keseluruhan 80,000 ahli tadi kan, berapa ahli KBMB yang bawah juga saya tahu? Lebih daripada 500. The youngsters pun ada kelebihan. You need to give them rooms to creative. Go ahead, make mistakes. Don't worry. Because I also make mistakes was that. When I was young, I make mistakes also. But from that mistakes lah yang you belajar. Dan sekarang KBMB turut menyokong program seni seperti Bersama 2050 dan Ekspresi Kreatif Anak Muda. Mungkin Datuk di sini boleh kongsikan bagaimana inisiatif ini bermula dan mengapa ia penting untuk koperasi. Adakah ini sesuatu orang kata peluang baru bagi KBMB sendiri? Ya, memang peluang baru. Peluang millennium saya cakap kan. As a visionary leaders, saya dah cakap board. Saya kata Kop Bandaraya mesti melihat where the world is heading. Older generation is facing out. Tapi the world is heading to the youth. Kop Bandaraya, kita tak mau terlepas bas. This is where the trend is. Kan? That's why kita suka program-program yang melibatkan youngsters dan sebagainya. Because kita masing-masing ada kekuatan. Orang younger generation pada kekuatan, the older generation pada kekuatan. Let Kop Bandaraya be the medium. Melalui program Bersama 2050, ramai anak muda dari komuniti B40 diberi peluang untuk tampil dan menunjukkan bakat seni mereka. Dan Datuk rasa adakah antara anak-anak ahli KBMB yang mempunyai untuk menyertaikan yang ni? Ada tak? Memang ada. Because Malaysian are full of talent. Sebab itu, kita dalam board of directors koperasi sendiri, kita ada board of directors yang umur 23 tak. Holding business administration dari luar negara lah senang kan. Because saya yakin orang muda ada tenaga dan juga aspirasi tu. Jadi kita berlibat dalam bidang pemotoran, kita ada program sukan dan sebagainya. So bersama 2050 ni, I salute your program. Why? You are heading 2050. The word Bersama 2050 is meant very clear. Bagaimana our leaders yang sebelum ini 2050, 2020. That is memang perlu. Anak muda dah ada inspirasi visionary macam ni. Zaman kami dulu mungkin tak ada pun. Tak ada pun terfikir 20, 30 ke 25.
And you guys bersama 20, 50. You dah check benda tu. That shows you have something in mind. Where are you bidding? Pengkritik tidak selalunya benar. You prove them wrong. Okey tu. GBKI selalu menyatakan komitmen terhadap pembangunan bakat anak muda. Pada pandangan Datuk lah, sejauh mana potensi anak muda ini perlu dibentuk dan diberi peluang? Perkara ini sebenarnya sangat melipat kepada ejalan sosial. Kuala Lumpur, you tak boleh lari. Bandaraya, sebab Koperasi Bandaraya Maju, kita melibatkan semua bandaraya di seluruh Malaysia. The only way for you to is you kena tekankan lebih kepada pembangunan kerohanian at the early stage. Part of our mission Koperasi Bandaraya Maju ialah we'll go to this level. The profit that we have from the business, we will come up to build that kind of program. Pembangunan anak muda di sini sebenarnya ia lebih kepada really to explore. Malaysia is the champion of e-sport. That proof that we are capable. That means our youngster full of talent. Cuma dia kena perlu guidance. Kita bercakap tentang bakat-bakat anak muda dan menyokong seni ataupun program yang teraskan komuniti kadang-kadang tentunya mencapai dari segi pembiayaan dan sokongan. Bagaimana Datuk melihat peranan KBMB dalam membantu mempromosikan program seperti Bersama 2020 kepada gerakan strategik, vendor maupun komuniti koperasi? Brand is very important. Kita diberi brand of the year. Ini adalah satu lagi tanggungjawab sebenarnya. Because kita tak boleh tindak tanduk kita tidak boleh lagi sama macam rata macam koperasi-koperasi lain. Jadi orang akan melihat kita sebagai benchmark dan sebagainya. This brand means trust. Trust is value. Bagulah sponsorship tu sampai bagi kami rakan-rakan strategi, vendor, komiti koperasi ni dia saling berkait. But the most important thing you need to deliver. I don't look at the punch card. I just look at the result. I'm a result-oriented person. Ramai orang melihat kepada you have to do this. You have to do this. That's it. For me, simple. I give you a free way, tapi I nak result. If your way can show result, your way is betul. Kan? Kita nak tanya soalan santai lah dengan Datuk kan. Bersama 2020 ada beberapa kategori lah seperti kategori lukisan, fotografi dan videografi. Kalau Datuk bersedia lah nak cuba, kategori mana yang Datuk nak cuba tu masuk? Kita kategori Datuk. Kategori tu saya tengok tu kan. Bila kata masalah tu saya kata wow. Lukisan ni saya suka. Saya suka lukisan. Daripada saya kecil-kecil dulu lah. Tapi saya tak ada bakat. Videografi ni dia lebih kepada technical, betul tak? Dan ambil apa dan sebagainya. Okey jugalah nak cuba tapi saya tak ada masa. Fotografi, I have my first camera dulu, FSX dulu. Gacak. Cuma sekarang ni masa saya tu agak terhad lah. Tapi kalau dalam 3 bidang tu saya rasa saya lebih kepada fotografi lah. Sebagai penutup soalan, apa harapan Datuk untuk masa depan program seni di luar sana seperti Bersama 2020? Terutamanya dalam menyemarakkan semangat seni dan komiki di kalangan anak muda. Saya sebenarnya saya kata dari awal memang saya teruja dengan bersama buku di buku. Saya sangat teruja. When you come out with the program Bersama 2030 tu, ini adalah visionary menuju ke jalan perhadapan. The topic of the program itself showing where are we in 2050. So that is where apa Malaysia nak jadi 2050. Apa yang akan berlaku 2050 nanti. The key is now. It's not in 2050. What is it now? I thank my arwah, my father. Who am I today is what he cut in when I was standard 1, standard 2 in 71, 70, 70s, early 70s. That's one my father dia punya aspirasi. So aspirasi tahun 70 khas, 70%. And hari ini tahun 2025 is around 50 tahun ke depan, betul tak? And this what when Bersama 2050 is something that is 25 years ahead. So what you do today will determine what we are in 2050. So that's why saya kata saya harap program-program sebegini anak muda dapat melihat
program-program seperti ini sebagai apa? Because not many daripada kalangan anak muda yang berfikir ke arah 2050. Not many. And I salute my campus saja. Anak muda mungkin di bawah 30 tahun lah kita katakan yang masih orang kata zero knowledge ataupun memang tak tahu apa-apa langsung tentang koperasi, bukan saja KBM ni tapi koperasi itu sendiri, organisasi koperasi itu sendiri. Macam mana Dato' nak fahamkan mereka yang ada satu koperasi yang boleh membantu mereka. Mungkin kenapa sebenarnya tak faham koperasi ni apa sebenarnya? Especially untuk anak muda lah, mungkin dalam masa santai ni Dato' boleh explain sikit. Koperasi di sekolah tu penting. This is the entrepreneurship beginnings. Dia tak boleh jadi terus. Saya bersyukur macam saya kata tadi. Macam mana saya boleh melibatkan dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Is daripada saya kecil-kecil lagi, arwah ayahanda saya dah, I'm the eldest in the family. Cara terpaksa sebenarnya kan. Tapi terpaksa itulah sebenarnya Hafiz. We expose. Saya serupalah juga dengan the youngsters. Youngsters ni pun apa yang dia minat boleh dia buat, betul tak? That's why koperasi sendiri mesti memperlibatkan keupayaan mereka. Barulah they are being noticed by the youngsters. Dan hari ini, the gabungan yang ada atau koperasi macam dengan My Campus Radio is that's one of the reason why kita cakap pihak semua. Lagi cepat, we want to give back to the community because kita juga dulu di universiti. Now kita naklah the youngsters, the student daripada universiti dan sebagainya, mereka mesti diberi sokongan, gerakan. Barulah mereka berasa ada connection antara the younger generation and the older generation. Baru kita boleh blend. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung perbincangan kita hari ini dan di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih buat Yang Berbahagia Datuk Yapi Kamarul Zaman bin Kushairi selaku pengarah Eksekutif Koperasi Bandaraya Maju Berhad atas kesudian untuk bersama dengan My Campus Radio hari ini. Saya kira itu sahaja masa kita bersama dengan Datuk. Jadi jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dibahaskan bersama-sama. Hanya My Campus Radio jumpa bersama. Terima kasih Datuk. Terima kasih.